Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hari ini masuk hari raya kedua dan di kesempatan ini kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam. Semoga sambutan kali ini membawa ketenangan dan kebahagiaan bersama insan tersayang. Beralih kepada isu semasa, tumpuan ketika ini masih lagi berkisar kepada Sumbangan Asas Rahmah 2026 atau SARA 2026 yang terus menjadi perbincangan hangat dalam kalangan rakyat. Dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan ini, pelbagai kekeliruan timbul khususnya melibatkan kelayakan penerima serta perubahan jumlah bayaran. Antara isu utama yang sering dibangkitkan adalah berkaitan kategori bujang. Untuk pengetahuan, bayaran SARA secara bulanan hanya diberikan kepada individu bujang berumur antara 21 hingga 59 tahun yang telah lulus STR 2026. Ini merupakan syarat asas yang telah ditetapkan. Namun begitu, pada Februari 2026, kerajaan telah melaksanakan satu bayaran khas yang melibatkan golongan bujang bermula umur 18 tahun. Bayaran ini dikenali sebagai bantuan sekali beri dan bukan bayaran berulang. Disebabkan perkara ini, ramai dalam kalangan bujang berumur 18 hingga 20 tahun menyangka mereka akan terus menerima bayaran setiap bulan, sedangkan hakikatnya tidak begitu. Keadaan ini menjelaskan kenapa terdapat ramai yang tidak lagi menerima bayaran pada Mac walaupun sebelum itu mereka ada menerima bantuan pada Februari. Selain itu, terdapat juga isu melibatkan kehilangan baki dalam MyCat yang dilaporkan oleh ramai penerima khususnya dalam kategori isi rumah. Ada kes di mana baki yang sebelum ini wujud tiba-tiba tidak lagi dapat dikesan apabila disemak. Berdasarkan pemerhatian, situasi ini sering berlaku apabila terdapat perubahan pada maklumat pemohon STR. Dalam sesetengah keadaan, permohonan yang asalnya didaftarkan atas nama isteri telah dikemas kini kepada nama suami. Perubahan ini menyebabkan keseluruhan baki SARA turut dipindahkan secara automatik ke MyCard pasangan tersebut. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berdepan situasi baki hilang, langkah terbaik adalah membuat semakan menggunakan MyCard kedua-dua pasangan bagi memastikan kedudukan sebenar bantuan tersebut. Dalam masa yang sama, terdapat juga penerima yang mendapati baki mereka meningkat secara mendadak selepas isu kehilangan tersebut. Keadaan ini biasanya melibatkan bayaran tertunggak yang baru dikreditkan selepas semakan semula dibuat dalam sistem e-Kasih, terutamanya bagi mereka yang baru disahkan dalam kategori miskin atau miskin tegar. Ini bermaksud, jika sebelum ini jumlah yang diterima lebih rendah daripada sepatutnya, lebihan yang tertinggal itu akan dimasukkan sekaligus menyebabkan baki nampak bertambah secara tiba-tiba. Bagi penerima yang tidak mengalami sebarang perubahan jumlah, ini menunjukkan status mereka kekal seperti sedia ada dan tidak melibatkan sebarang pelarasan tambahan. Untuk makluman, penggunaan SARA adalah secara tanpa tunai melalui MyCat dan terhad kepada pembelian barangan asas di pasar raya terpilih yang telah berdaftar dengan program ini. Sebagai penutup, orang ramai diingatkan bahawa bayaran seterusnya bagi SARA 2026 dijangka dikreditkan bermula 1 April 2026. Oleh itu, penerima disarankan untuk terus membuat semakan dari semasa ke semasa bagi memastikan maklumat yang diterima adalah tepat dan terkini.